Seismic Podcast. Hai. So kembali lagi dalam Seismic Podcast bersama saya Izzah dan Saya Dania. nak bagi tahu korang lah, setiap kali podcast ni kita ada tetamu undangan. Yes, kita betul. bawa siapa ni? Nani Power. Nani Rahman, power siap. Hai guys. Satu kali power siap Nani. Power siap. Ada tak? Itu tagline dia. Tolong komen DM. Tapi kan Fan best. Ha? Ada. Fan best. ada minta. Sabar. Okay, Kita akan borak dan kita akan bincangkan. Okay, by the way kan, orang sajalah nak tanya jap, sebab kan selalunya diorang ni sebenarnya writer. So kebiasaannya diorang yang menulis artikel. Tapi kali ni kita bawa seni writer kita orang kat orang kata kat muka depan lah. Boleh macam tu. Muka depan. So berapa lama korang awak buat artikel ni? Buat apa kata sebagai writer? Kalau kat sini saya masuk ni dah 6 tahun lah. Lama. Tapi ikutkan sebelum ni pun saya writer. So dah 7 ke 8 tahun lah. Sebelum ni kat mana? Saya buat writer dekat majalah. Sebelum saya majalah. Oh, orang majalah. Saya tahu majalah apa. Tahu Tahu, Boleh tahu. sebut ke? Majalah apa ya? Majalah pengantin kan? Sudah mengantin. Ini orang kuat dia. Okay. So untuk Seismic Podcast kali ni, kelainan dia adalah kita akan baca-bacakan artikel. Yang korang berdua tulis lah. Dan kita akan kupas. So kita akan macam lebih kata berbincang sikit Bincang, lah. borak pasal apa benda yang tengah viral sekarang. Betul. Sebab banyak sangat isu-isu terkini dan viral. So kita nak kupas terus. So untuk the first artikel ni, dia pasal Gen Z catat kehadiran terawih paling tinggi di Masjid TNB. Itu artikel saya. Tahniah anak muda Tahniah anak Jangan muda. pandang rendah dekat Gen Z lah sekarang Jangan kan. pandang rendah. Betul. Sebab betul. orang kan asyik cakap Gen Z je negatif. Gen Z je negatif. Manja. Manja kali manja. Janji. So mungkin Janji. janji. Okay. Dania. So sekarang ni ramai dekat thread share pasal Masjid TNB Bangsa ni, dia punya juadah sedap. Lepas tu dia kan masjid baru. Lepas tu dia punya ruang dia tu, dia orang kata memang selesa, sejuk, lepas tu wangi. Lepas tu hari ni baru-baru ni viral yang pasal perfume apa yang diorang pakai kat masjid. Nampak. Ada di sana. Orang tu spray. Dia spray. Betul, dia spray semua kan kat dalam tu. So diorang kata Masjid TNB ni sekarang tengah hype lah. So Gen Z ramai lah pergi ke masjid ni untuk solat tarawih. Lepas tu masjid ni pula dia kreatif. Dia buat macam apa? Papan bancian tu kan. Stiker. Dia nak tahu golongan mana yang paling ramai pergi ke Masjid TNB. So yang menang Gen Z. Sebab Gen Z nombor 1, nombor 2 Gen Alpha kot. Jap. Tengok. Gambar ni. Alpha ke? Okay. Gen Z betul. Lepas tu yang kedua Gen Gen Y. Gen tu tu kereta. Gen tu? Gen tu ke kereta? Kau lain. Gen tu salah Gen. Aisyah. Okay, tempat kedua Gen Y. Lepas tu Gen Y. tempat ketiga Gen Alpha. So kat sini diorang buat lah. Nanti letaklah gambar kat sini kan. Diorang punya bancian tu. Lepas tu next dia ada Gen X dan Baby Boomers dan Baby Silent Boomers, Gen pun ada. 80-an pun ada. 80 tahun ke atas. 80 tahun pun pergi masjid, kau tahu? Apa alasan korang tak pergi masjid? Sembahyanglah kau sebelum kau disembahyangkan. Allahu Akbar. Belum puasa. Alhamdulillah. Insaf terus So Okay, kat situ itulah yang diorang macam puji Gen Z lah. Sebab Gen Z sekarang kan macam dah mula pergi terawih. Pergi dengan member-member. Bukan dah mula, dah lama. Tapi yang baru-baru ni banyak yang viral kan. Sebab semua nak buat konten tu. Itu betul lah tu. Konten tu konten. Gen Z kan dia suka benda macam yang hype. Ya. Dia akan FOMO kat situ. Tapi dia bini FOMO. kiranya bagus lah. Bukanlah negatif kita nak kata. Benda Betul tak baik. Gen Z belakang tu? Macam mana seorang Gen Z? Ke awak belum pergi ke masjid lagi tahun ni? Alamak. Nampak muka macam belum. Okay. So lepas tu dalam masa sama kan, ni ada juga sebenarnya orang komen-komen kat sini. Macam biasalah orang komen. Gen Alpha dengan Gen Z banyak masa. Gen atas-atas ni ramai tengah kerja atau penat balik kerja. Mungkin lah. Gen Z tak kerja Okay. Apa ni dia cakap? Atau balik kerja. Malam Monteng. Dekat kampung saya yang paling function ramai Gen Alpha. Ringan tulang semuanya. See? Nampak je kat situ. Sorry. Okay, nampaknya kat situ lah kan. Orang nak kata Bukan Gen Z sajalah. Bukanlah Gen Z ni semua buat benda negatif. Sebab habis-habis negatif je. Ni perangai Gen Z lah ni. Ni perangai Gen Z lah ni. So bila ada yang positif ni, kita baik lah. Kita orang kata
benda macam ni kita patut support lah. Janganlah korang duk fikir Janganlah jadi joy killer. jangan joy killer. Jangan alah Gen Z ni sebab nak buat konten. Nak buat konten Attention je. Attention tak. Nak Benda hype baik je. ni bulan puasa kita buatlah benda-benda kebaikan. Buat macam contohnya pergi, sebab saya perasan Gen Z pun suka buat terawih hunting. Contohnya Terawih minggu ni dia cover area Selangor kan. Minggu depan mungkin dia pergi minggu depan dia pergi pula Sendayan ramai-ramai. Sendayan pun Kan? viral juga baru-baru ni. Itu Sebab lawa orang juga buka masa puasa tu. ramai dekat Kan? laluan dia tu kan. Cantik kan. lawa. Dalam masa sama dapat pahala. Betul. Okay. So, mungkin ada lagi tak komen-komen Ada, saya nampak satu komen ni. Dia kata, Gen Alpha ikut mak ayah Gen Y. Gen Z banyak yang masih bujang sambil cari jodoh. Allah. Cari Mencari jodoh. jodoh ke? Tak salah. Betul. Tak salah kan? Alhamdulillah. Kot lah tengah pergi masjid tu Ha. kan. Ternampak pula yang perempuan-perempuan ni, ternampak pula yang geng lelaki. Allahu Akbar. Hello pula. Nani pernah nampak ke Nani? Macam ada ke niat pergi masjid tu? Tak ada. Nak cuci mata Itu lah. niat salah tu. Niat dah salah. Ada. Niat dah salah. Niatnya sudah salah. Saya kalau niat saya memang fokus Oh, ibadah. Alhamdulillah. Kita pula datang dengan mak dengan family kan. Kan betul nampak? Ni tak ada Ikut mak masa. ayah. Betul. Ah, Tak ikut mak macam ayah. contoh lah. Tak ada ke macam masa Nani kan pergi dengan mak ke apa kan. Tak ada macam orang duk kenen-kenen kan. Tiba-tiba ni aku ada anak aku ni tak ni lagi. Tak ada ke anak bujang ke? Tak ada. Oh, nasib baik dah family saya tak macam tu. Nasib baik. Oh. Tak ada. Awak ada Giza? Tak ada. Ada pengalaman kan ni? Tidak Tidak sama sekali. menekan-nekan macam gitu Alhamdulillah family tak menekan. Tak ada peer Alhamdulillah. pressure. Ada. So dia kata Gen Y perempuan duduk rumah kontrol anak-anak. Baby boomers jaga cucu. Baby boomer bapak aku. Tapi bapak aku pergi masjid hari-hari. Itu bukan alasan. Itu bukan alasan. Ya. So Jaga cucu tu. tolonglah ya, wahai manusia di luar sana, selagi ada waktu, solatlah dikau sebelum kau disolatkan. Aduh risau. Kejap. Tapi kan tadi kan Dania duk cakap pasal jaga-jaga anak ni kan. Macam Dania lah sebagai seorang mak, Pengalaman, anak Anak dua dua. orang. Dia pun baru-baru ni viral balik. Dia memang keluarga viral lah saya Masukkan rasa. video dia. Masuk video dia. Jom. Saya memang suka mencapap lah. Dania ni dia ada post dekat TikTok video tu pasal mercun Chinese New Year. Pasal meracun je. Pasal Betul. meracun. Pasal mercun tapi hujung-hujung dia baginya Plot jump twist. scare. Ada plot twist Ada pula. plot Plot twist. twist. Itu tak Ada dijangka. video. Itu saya pun tak tahu. Itu pasal benda planted tu. ke apa sebenarnya? Itu bukan planted. Itu demi Allah ya. Demi Allah. Apa sebenarnya kejadian tu? Kejadian tu masa baru-baru ni kan ada perayaan baru Cina kan. Tahun baru Cina. Lepas tu rumah saya tu pula area situ memang ramai penduduk Cina. Okey. Lepas tu diorang berlawan lah bunga api malam tu. Okey. Berdentum-dentam lah sana sini. Dia kepung tu. Siapa duduk kepung kat sini? Lepas tu anak aku ni excited lah. Kan budak kecil kan nampak ni kan. Dah jerit-jerit dah macam tengok tu. Wah macam kan. Bapak dia tengah duk record. Ada bapak dia siap konten aja. Bapak dia memang. Bapak dia memang ready ya. Bapak dia memang ready je. Apa-apa yang ni dia nak record. Lepas tu dia record lah. Lepas tu bila dia nak masuk rumah tu, kebetulan kita orang tutup lampu tau masa tu. Sebab nak bagi feeling lah. Tengok bunga api gelap-gelap. Aku pula masa tu tengah solat. Allah, kenapa awak solat kat luar? Tahu solat Yelah, bilik. Tak nak solat kat bilik panas. Awak no. nak view Awak nak view Janganlah macam tu. Solat with view kah? Astaghfirullaazim. Orang nak Bukan view cantik. View View mercun. cantik. Tak, bukan. Masa tu solat dekat luar sebab saya yang solat dulu. Dia orang yang tiba-tiba datang tengok bunga api. Macam tu lah Saya kisah tengah dia. solat. Saya tengah solat. Lepas tu suami saya record. Dia masuk rumah. Memang kebetulan pakai telefon putih pula malam tu. Itu peranjat Dia gila. terkejut. Nasib baik aku tak tergelak. Dia terkejut. Lepas tu pergi post pula. Ada terus tutup viral. Viral. Dah 1 million ke video? Belum. Okey tolong siapa-siapa repost Selamatlah solat tu sempurna lah. Sempurna. Alhamdulillah. Okey, back balik lah. Tadi Back kan balik. Cakapnya Dania ni mak kepada 2 orang anak. So kalau contohlah macam pergi solat tarawih kan, awak macam akan bawa tak anak-anak awak sama? Bawa. Saya hari tu Ramadan ke berapa? Kedua. Kita orang pergi masjid wilayah. Okey. Saya first time bawa anak pergi tarawih. Lepas tu saya pergi dekat masjid wilayah tu sebab sekarang kan banyak masjid yang dah ada nursery yang boleh jaga anak-anak kat situ. So saya pun register lah nak letak anak kat situ. Jaga anak tu dia bayar ke tak? Memang tak free? bayar. Yang dekat masjid wilayah tak bayar. Dekat tempat lain tak sure. Oh, memang free lah letak. Free. Okey, menarik. Register je. Dia register. Lepas tu kat situ ada juga penjaga lah.
ada teacher-teacher. Sebab tak silap saya dekat masjid wilayah tu memang ada nursery. So cikgu-cikgu dekat situ lah diorang punya inisiatif lah untuk buka for public untuk jaga anak-anak sementara mak bapak nak pergi solat tarawih macam tu. Bagus. So masa tu dah macam okey lah boleh lah kita letak anak kita kat sini kan. Sebab anak kita pun macam lasak. Seorang 4 tahun, seorang 2 tahun lasak. So kita cakap okay register. Register, anak aku dah masuk situ, baru je nak gerak, nak pergi ni, dah menangis pula. Menangis, cari maknya tak ada. Dia ingat mak dia masuk sekali dalam tu. Dia tak tahu ada mana kerja lah terawih. aku nak menjaga pula anak orang lain kat situ anak aku pun aku letak situ. Lepas tu dah menangis, last sekali ikut Ikut solat sekali lah. Yang Arish ikut bapak dia, Aralin ikut Dania. Ya, tu pengalaman tu macam mana tu? Pengalaman tu alhamdulillah okey lah. Diorang tak adalah lasak sampai berlari-lari tu. Diorang still dekat area kita solat tu lah. Dia lasak-lasak pun dekat area situ je. So macam okey je sebenarnya tarawih bawa anak ni. Dia depends on anak kita juga kot. Betul. Sebab kan macam benda ni macam isu yang bawa anak pergi tarawih ni kan isu baru. Benda ni dah lama. betul. Masa zaman kita kecil pun kita pun macam tu juga kan. Tapi kan macam ada beberapa kes lah kadang-kadang orang kata kalau boleh elakkan benda ni berlaku. Macam contohnya tengah-tengah ada viral lah video kat Indonesia yang budak kecil berlari-lari. Terhimpap. Terhimpap. Tapi sebenarnya salah perempuan tu juga saya rasa dia pergi main. Kau nak solat ke kau nak main sebenarnya? Dia duduk main. Niat dah salah dah. Tak pasal kesian. Niat tu dah betul-betul salah dah. Dah berdosa dah kat situ. Sebabnya kan macam ada pendinding. Penghadang lah antara soft lelaki dan soft perempuan. Kau duduk main tapi masa tu juga macam nak dijadikan cerita split of second je. Benda tu terjatuh budak tu lari. Kalau tengok video tu pun macam ngeri tau. So macam nak cakap. Saya tak tengok full pun sebab saya takut. Sangat-sangat ngeri sebabnya tak tahu budak tu macam pengsan tau. Budak kecil tu macam dah diangkat pun tak sedar. Tapi kalau baca balik komen katanya hidup. Cuma macam ada orang clarify lah, mak dia sampai clarify kata anak dia hidup dan jangan repost lagi lah video tu sebab dia rasa trauma. Tapi macam nak cakap itulah sebabnya macam tapi Zahan orang-orang kat luar pun ada yang macam diorang salahkan mak bapak. Siapa suruh kau bawa anak pergi masjid dah tahu anak kau lasak. Kau solat je lah kat rumah. Kan? Tapi kita ni pula kadang kita fikir bila lagi tarawih kan bulan Ramadan je. Tu je time kita nak ni kan. Nak pula macam kita bukan semua orang mampu, bukan semua orang ada bibik, ada orang nak jaga. So nak tak nak bawalah anak sekali. Cuma benda nak jadilah yang tu. Itu saya rasa macam idea orang kata macam tadi masjid wilayah kan ada nursery daycare tu pun macam antara benda yang banyak boleh sebenarnya masjid dekat KL dengan Selangor sekarang dah buat macam tu. Dia so jaga anak. Better implement that lah untuk macam ada reducekan risiko macam jadinya contoh anak-anak lasak ke kan. Betul. So tak adalah macam orang bagi alasan lagi aku bawa anak tapi at least ada tempat yang sepatutnya lah orang kata jaga. Nak solat pun tenang kan. Tak ada gangguan budak. Betul. Okey, jap saya nak baca satu komen lagi boleh tak? Alright. Okey, dekat sini dia Kita cakap awak memang untuk baca komen ni semua. Itu je kerja tugas aku. Okey, dia cakap kat sini kan, Masjid TNB tadi masya-Allah best sungguh. Okey. Lepas tu dia point out lah apa yang tu. Bacaan imam bagus. Maghrib sampai tarawih 8 rakaat, finish by 9.30 je. Awal lah 9.30 tu. Awal tu. Selalu 10. Tempat saya 10 lah. Pada Ikut imam. bacaan imam lah. Lepas tu sejuk dan selesa. Okey. Iftar alhamdulillah sedap. Toilet dan tempat wuduk bersih. Dalam masjid wangi. Memang khusyuk lah solat macam ni. 9.30 pula habis. Lagi 9.30 habis. Okey. Ala-ala tu saya nak tanya. Apa pendapat awak pasal imam yang baca panjang masa solat tarawih? Benda ni tengah hot juga. Benda ni sebenarnya ada isu juga tau. Sekarang kan? ni orang Sebab tengah debat pasal tu. kalau macam pendapat saya, seeloknya macam pendek dan padat. Awak request untuk pendek dan ringkas dan padat lah Ringkas sebenarnya. dan padat. Tapi sebenarnya ada isu ni ada juga kot yang adalah kenyataan mengatakan tak perlu baca panjang-panjang kot untuk tarawih. Sebab untuk orang yang uzur ke apa, kadang kan nak berdiri tu lama kan. So Okay, faham. So maksudnya imam sebenarnya sunat untuk imam baca bacaan yang panjang tarawih sebab diorang nak baca ayat dalam Al-Quran kan, diorang nak khatam kan. Ada yang macam memang kadang dia baca satu muka surat tu untuk satu rakaat. Macam tu. Tapi sekarang ni dalam pada masa yang sama mengikut mufti kan, dia cakap sebagai imam pun diorang kena
Kena ambil alert benda ni juga. ambil aware ambil peduli juga pasal jemaah. Betul. So nak baca tu terlalu panjang tu maybe untuk 2 rakaat pertama okey, lepas tu rakaat ke 3 4 sampai 8 sampai habis tu maybe dia surah-surah pendek Dia je. bukan tak boleh. Dia kadang-kadang macam terlalu panjang. Kita jadi macam tak khusyuk. Dia macam tiba-tiba je terfikir lain-lain lah. Benda lain macam tak khusyuk Ataupun dalam macam solat. tadilah macam Nani cakap kan, kadang uzur, orang yang Betul. uzur kan. Kadang Ya, yang datang solat pun letak kerusi, makcik-makcik pakai yang kerusi. tu. Tapi saya pun rasanya macam berpendapat jugalah macam baca surah pendek. Tapi mungkin surah panjang ni mungkin kalau contoh macam hari Sabtu Ahad ke ataupun Jumaat Sabtu Ahad ke, macam kalau biasa Isnin dengan Jumaat tu orang Bekerja. bekerja. Jadi macam dia nak buat, selalunya nak buat je kalau boleh tarawih tu 8 je. Nak macam nak ringkas dan padat lah, tapi dalam masa sama pergilah solat tarawih. Cuma mungkin kalau Jumaat Sabtu Ahad tu biasa dah macam orang dah bercuti, macam memang betul-betul nak datang solat tarawih yang agak lama. Mungkin pada waktu tu macam sesuai kalau baca surah-surah panjang pun. betul. Itu pendapat saya lah, Itu saya lah rasa. pendapat kami lah. Sebenarnya Tapi tak ada isu pun. tak ada isu lah. Tak ada isu. Kita bukan nak mengecam ke apa, tapi kita cuba just lontarkan pandangan. Betul. Pandangan. Betul. Tapi kau tahu tak, baru-baru ni kan ada pula lah viralnya orang sebenarnya kes ni orang tu nak cerita pasal dekat masjid ni makanan morehnya macam Banyak lebih. Ada kosong. You know already the Yeah, place. I know already lah. Because Very dirty they already 20. mention the masjid. If you know, you know lah. If you know, we cannot mention lah, but very dirty 20 lah. Very dirty 20. Katanya sebab nak kisahnya pasal tu, tapi komen netizen lah. Lain pula jadinya. Ya. Katanya macam ada orang tu komen. Banyak pengalaman buruk dekat Katanya masjid tu. Orang tu komen kata, jap sabar saya cari mana api dia. Dia katalah macam dia niatnya nak pergi solat tarawih, tapi rasa macam menumpang, macam minta sedekah pula dekat tempat tu. Kenapa sama macam tu Iza? Maksudnya kenapa kes-kes ni sebenarnya dia katalah macam ada berlakunya geng-geng kariah di situ ya. Yang mulutnya lah. katanya tiada insurans lah begitu. Macam tu lah mungkin lah. Dia cakap lepas lah. Jadi ada juga, saya ada baca satu komen tu, orang tu kata macam pedas jugalah ayat ni dan okey. Saya ada jumpa satu ni. Dia kata kan, love this masjid. Unfortunately, to my own experience, it wasn't kid friendly. Last year, my 2 years old pernah kena marah by a nenek sebab dia peekaboo me. Anak dia main peekaboo. Peekaboo tengah solat. Macam tu kan. Macam anak aku buat. Sama macam anak aku. In a whispery voice from the partition between me and women's staff. I tried to understand her concern. Takut partition rosak. And give my sincerest apology sebab takut mengganggu orang lain. But nenek was yelling, "Anak siapa ni?" Allah. Nenek takut lah. Takut lah kau ni. Nenek takut. Yang penting bukan akulah nenek tu. Kau bukan And nenek I lah. replied softly, he was mine. Since then, my husband and I no longer came to the masjid. Dia ada tempat kanak-kanak tapi tak friendly, tak kid friendly pula dah. Nursery tu ada juga kat Ada sini. juga. Ni lah orang ni komen, ni ramai juga like. Okey, orang ni katalah kan, hentikanlah perangai asobiah ni dan buatlah masjid kau? ni mesra pengunjung. Tak kisahlah pengunjung tu dari mana pun. Dia ada tanda seru. Nampak marah ya. Sabar bang. Okey, tak mesra. Okey, you jenis judge orang terlalu awal. Ingatkan tu rupanya ingatkan tu T20 rupanya pemikiran masih B40. Ada faham tak? Betul, tekan marah dia. Oi, marah Maaf betul sedikit ni. emosi sebab saya ada pengalaman buruk dengan masjid ni. Ui, Dah ramai. lama avoid. Aduh. Ramai kalau tengok kat sini kan. Tak best lah macam ni saya rasa. 1,000 lebih komen. Ya, Mostly maksudnya semua macam memang pernah ada pengalaman yang tak best lah dekat situ. Allah. Lepas tu diorang macam ban masjid ni. Sebab itulah masjid tu punya post triggered orang untuk komen. Dia cakap banyak makanan lebih. So, dia nak ajak masih baik kosong. datang. Lepas tu orang tak tahulah ada orang spill the tea pula. Dah masjid best macam tu pula. Kan? Itulah. Tapi kadang-kadang macam mana tu? Okey, contohlah saya nak tanyalah kan. Kalau korang kita kan setiap tempat rumah kita ada je masjid, tapi kalau macam contohnya kita nak pergi ke masjid lain, macam mana awak selalu tak buat macam tu? Macam pergi ke macam sajalah kali ni kita nak try lah masjid tu sebab moreh dia sedap. Pergi sampai jauh sampai Bukit Jurutong sana nak cari moreh. Benar. Saya pernah. Jadi macam mana dah pergi sana tiba-tiba dapat pula layanan yang macam terjadinya kes macam pengalaman tu saya pula. sendiri, saya
so far tak pernah lah jumpa orang-orang yang macam gitu. Sebab masjid yang saya pergi kebanyakannya macam semua buat hal sendiri je kot. So macam anak kita boleh lari pun macam tak adalah orang macam tegur ke apa. So bila baca kisah yang macam gini, di tempat itu, macam terkejut lah juga. kita pula takut kan nak pergi kan. Macam takut. Tapi diorang cakap, jom kita buat plot twist ramai-ramai tahun ni kita semua pergi serang buat solat kat masjid tu. Diorang kata, ada yang pula cakap dah lama tak jumpa orang tua yang biadab. Teringin nak jumpa dengan makcik tu. Ada yang cakap macam itu Korang ni netizen. Korang nak pergi masjid nak bergaduh ke nak solat ni? Macam ni tak baik belum puasa ni. Ada pula plan macam itu. Kan, aduh, macam Tapi kita faham lah dia punya tu sebab apa dia tak nak, sebab dia punya pengalaman tu dah buruk tau. So dia tak nak datang lagi Yelah, masjid tu. betul-betul. Faham tak? Sebab dia takut Kalau kata memang tempat rasanya makcik-makcik tu memang geng-geng situ kot. Maksudnya dia memang AJK. Memang dia saya pun dia rasa AJK. Dia pegang Mungkin lah, kawasan mungkin tu. lah, mungkin. Betul, dia kaplas tu. Dia Dia kaplang. yang kaplang kat situ. Sebab tu dia berani je. So saya rasa untuk topik first ni pun agak panas ya. Panas. Kita berat juga topik. Berat kita jugalah. buka kupas. Yang korang pun kalau nak komen pun silakan untuk huraikan pendapat korang pasal kes ni lah kan. Betul. And then mungkin kita bawa ke next episode. Next episode pula Mungkin. Kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal artikel ni, korang boleh pergi kat description bawah. Yes. Kita letak link. So kalau korang klik, nampaklah banyak artikel-artikel keluaran dari Seismi. Yes. So mungkin banyak lagi sebenarnya topik yang kita nak kupas dan bahas kan. So mungkin kita akan jumpa next week kot rasanya. Next week, insyaAllah. InsyaAllah. Ya ada. Tapi korang kena stay tune lah video-video kita orang untuk tahun ni. So itu saja untuk kita. Itu saja. Yes. Itu saja. Baik. Thank you Nani. Thank Okay. you. Awak sabar jap. Kita ada hold. Kita akan ada hold dia lagi? Kita akan hold dia lagi. Kita akan Sampai kupaskan topik lain pula. Kupas lain 3 episod kita hold dia. Oh, besar 3 payment dia ni. episod So payment dia boleh tahan. Okey, itu saja untuk minggu kini. Assalamualaikum. Bye. Bye. Seismic Podcast.